Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pembelajaran kita bagi topik 2, Budaya Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang bagi khusus Perkhidmatan Pelanggan dan Profesionalism Kerjaya SPL 10273. Sebelum kita bermula, mari kita lihat objektif pembelajaran bagi topik ini berdasarkan hasil pembelajaran 1. Pada akhir sesi ini, pelajar dapat menyatakan pengetahuan tentang perkhidmatan pelanggan dalam industri pelancongan. Secara khusus, pelajar akan memahami budaya perkhidmatan cemerlang yang memenuhi keperluan dan kemahuan pelanggan bagi menyumbang kepada pengalaman yang tak dapat dilupakan. Saya akan menerangkan bagaimana industri pelancongan boleh meningkatkan pengalaman pelancong melalui model Reta. Model ini merangkumi 5 elemen utama iaitu reliability, assurance, tangibles, empathy, dan responsiveness. Kelima-lima aspek ini menjadi asas utama perkhidmatan cemerlang. Model Reta digunakan sebagai standard bagi menilai kualiti perkhidmatan dalam industri pelancongan dan hospitality. Ia membantu organisasi memahami apa yang diharapkan pelancong dan bagaimana untuk memberi pengalaman yang konsisten, selamat dan memuaskan. Mari kita lihat bagaimana setiap elemen Reta diaplikasikan dalam konteks pelancongan. Reliability merujuk kepada kebolehpercayaan sesuatu perkhidmatan untuk menepati apa yang dijanjikan kepada pelanggan. Oleh itu, agensi perlu memastikan pengangkutan bergerak mengikut masa yang telah ditetapkan. Assurance ialah keyakinan pelanggan terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap profesional. Assurance mampu membuatkan pelanggan rasa selamat dengan perkhidmatan tersebut. Ini termasuk kemahiran menjawab soalan pelanggan, penggunaan bahasa profesional, pengetahuan tentang produk dan sikap yang sopan. Tangibles merujuk kepada elemen fizikal yang boleh dilihat. Ia merupakan tanggapan pertama pelanggan terhadap imej korporat yang dipamerkan oleh sesebuah agensi pelancongan. Ini akan memberikan keyakinan kepada pelanggan dengan kualiti perkhidmatan. Empathy ialah kemampuan untuk memahami pelanggan secara peribadi. Ia melibatkan kemahiran mendengar, berinteraksi dan menunjukkan sikap prihatin. Responsiveness ialah kesediaan bertindak dengan cepat apabila diperlukan. Ini termasuk menjawab pertanyaan, memberi maklum balas, menyelesaikan aduan dan peka terhadap keperluan pelanggan. Respon yang pantas akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, model Reta memberi panduan jelas kepada pemain industri pelancongan untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelancong dengan mengamalkan reliability, assurance, tangible, empathy dan responsiveness secara konsisten. Kita bukan sahaja mencapai perkhidmatan cemerlang tetapi turut membina reputasi organisasi. Terima kasih kerana mengikuti syarahan ini. Semoga perkongsian mengenai model Reta
dapat membantu anda memahami bagaimana budaya perkhidmatan cemerlang dapat diamalkan dalam dunia pelancongan. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Bye-bye!